Plan lah ni. Galak lah. Anak pertama nak kahwin. Bapa pula event. Dan dapat menantu perempuan ni. Bila kita berzikir tentang hasbunallah wa ni'mal wakil ni, memang akak trust sangat-sangat. Lalu banyak nasihat-nasihat sebenarnya daripada imam-imam kita. Yelah, lah. betul Betul tak kan? Dan Alhamdulillah hari ini buat pertama kalinya di episod yang kedua kita ada kolaborasi bersama dengan Fly High Education Center untuk ibu-ibu yang nak hantar anak-anak tuition, yang nak kukuhkan lagi pembelajaran anak-anak, boleh cari ataupun boleh tengok di Fly High Education Center yang mana duta rasminya adalah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Dan juga pada musim COVID tu juga nak dikatakan cerita Akmal, akak sendiri pun bukan orang yang datang dengan iman yang kuat. Agama pun tunggal langgang dululah. Zaman-zaman kita yang belum berhijrah sepenuhnya kan. Berhijrah suku kot. Sepenuh suku sebenarnya. Faham Kak, saya faham. Betul. Sebab dia kadang-kadang ada tergelincir juga, betul tak kan? Betul, setuju. Jadi dalam masa tu juga datangnya seorang insan bernama Muhammad Zulfatih. Okey, datang juga Ustaz Zulfatih. Jadi daripada masa COVID tu juga, selepas habis COVID apa semua, kami mendapat banyaklah ilmu daripada Ustaz sebab kami buat kelas usrah untuk family sahaja. Baik. Sebab impak masa COVID tu akak dapat rasa, ya Allah, banyaknya kekurangan kami sebenarnya. Baik. Tetapi Allah masih tolong kami. Sebab masa satu Malaysia terduduk ni, Allah masih tolong kami daripada semua aspek, daripada semua segi. Lepas tu hadirkan pula insan macam ni untuk bagi input lagi tentang keagamaan kepada diri kami yang banyak tercecer ni sebenarnya. Okey. Kami mulakan kelas usrah, lepas tu secara dalam family sahaja, lepas tu dia berkembang sikit. Bila dia berkembang, itulah jumpa awak. Kan? Bila dia berkembang, banyak jumpa awak. Tapi betul lah, macam tadi bila kita dengar balik kisah-kisah Kak Rina ni kan, macam saya percaya satu benda tau Kak, yang mana akak pun baru share baru ni. Kalau kita senangkan ataupun kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Tu sebab itu paling penting. Saya pergi mana-mana pun kalau boleh kita nak, selagi boleh kita nak mudahkan urusan orang. Sebab kalau kita lah, contoh kalau benda tu jadi kat kita, orang susahkan urusan kita, kita rasa macam mana kan. Jadi kita tak nak benda tu jadi. Sehabis baik kalau boleh kita mudahkan urusan orang lain, supaya insya-Allah kita doa, ya Allah aku mudahkan urusan sekian-sekian, kau mudahkanlah urusan aku ya Allah. Betul tak Kak? Itu sangat-sangat betul. Sebab tu even my husband selalu banyak nasihat-nasihat sebenarnya daripada imam-imam kita. Yelah, betul tak kan? Nak datang nasihat tu daripada diri sendiri tu mungkin kita memang kita membaca, tetapi input tu dia tak pergi direct sebenarnya. Jadi bila husband bagi tahu, dan husband pun selalu dia bercerita tentang kebaikan ni semua bukan secara direct. Okey, mama you kena buat macam ni, mama you kena buat macam tu, tidak. Dia akan bercerita sebab kita dalam family kadang bila husband tak sibuk sangat, lepas habis waktu makan malam tu kan, selepas maghrib kita akan berkumpul dan kita selalu ada waktu, orang panggil apa, muzakarah macam tu kan. Jadi husband banyak berkongsi cerita macam ni, cerita macam tu. Jadi yang baik itu semua kita ambil sebagai knowledge untuk kita untuk praktikan lah. Lepas tu datang pula ustaz pun kadang buat kelas usrah macam-macam lagi dia berkongsi kan, benda tu semua kita combine, kita beri yang terbaik lah untuk diri kita. Tetapi kalau nak cakap kita ni sempurna 100% tu tidaklah. Mana ada manusia yang sempurna. Betul tak kan? Hari-hari pun kita belajar benda yang baru. Betul tak kan? Hari-hari pun kita try to input tentang dunia dan akhirat. Orang cakap kena cari dunia dan akhirat. Di dunia kan, kita mudahkan urusan orang. Macam Akmal cakap tadi, jangan kita perlekehkan urusan orang, jangan kita rumitkan urusan orang. Esok urusan kita sendiri Allah akan rumitkan. Tetapi percayalah, bila kita berdoa dengan hati yang sangat ikhlas, bila kita
fikir tentang hasbunallah wa ni'mal wakil ni memang akak trust sangat-sangat. Sebab tu kepada semua kenalan-kenalan akak, even sepupu, sepapat akak, akak selalu bagi tahu dia orang, apa pun masalah korang praktis zikir ni. Selain daripada memang selawat is the best lah, itu memang pelindung kita yang terbaik, betul tak kan? Tetapi di sampingan tu korang praktis hasbunallah wa ni'mal wakil ni, memang Allah akan tolong, tetapi dengan hati yang betul-betul ikhlas lah. Janganlah korang setakat orang cakap praktis tu maknanya setakat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak, maknanya kau kena betul-betul menjiwai zikir tu, kau kena betul-betul meminta, ya Allah tolonglah aku, memang betul-betul Allah akan tolong. Faham. Jadi selepas COVID tu memang 360 degrees berubah daripada semua segi. Allah permudahkan segala urusan bisnes, alhamdulillah. Lepas tu masa COVID juga anak akak terpaksa nikah. Okey, itu sangat cerita yang sangat lucu. Tetapi Allah mudahkan juga. Kami terpaksa merentas desa, pergi ambil surat dekat balai apa semua kan. Sebab nak menikah di Kelantan kan? Nikah di Kelantan. Okey, Allah permudahkan juga, satu keluarga sahaja yang dapat pergi. Kesian mak saya tak dapat ikut kerana polis cakap tidak perlu. Okey. Jadi sebab faktor umur kan. Betul? Jadi polis tak bagi kebenaran untuk yang berisiko untuk pergi merentas negeri lah. And then kita dia dapat berkahwin, okey, bisnes okey, tengah okey. Lepas tu Allah permudahkan juga masa COVID untuk Syauqi beli rumah. Kerana Akmal tengok kami buat preparation kahwin Syauqi tu 1 tahun sebelum ni nak kahwin, almost 2 tahun sebelum kahwin. Baik. Plan lah ni. Galak lah, anak pertama nak kahwin. Bapa pula event. Nampak berapa perempuan ni. Bapa pula orang event. Macam mana bila anak nak kahwin, takkan buat kecil-kecil. Itulah. Tengok benda ni semua adalah pengajaran sebenarnya. Takkan nak buat kecil-kecil kan. Masa tu kita tak terfikir benda ni semua pengajaran sebenarnya. Jadi kita buat preparation 2 tahun sebelum, gedebuk jatuhnya COVID. Financial memang dah prepare untuk kahwin Syauqi, memang kita dah siap-siap simpan, dah bapak dia dah simpan dah kan. Okey, sebanyak ini untuk habiskan untuk kahwin anak. Baik. Amount yang besar juga. Masa tu kita tak fikir membazir tau. Faham. Hidayah tu betul-betul tak sampai lagi. Faham. Kita cuma fikir okey anak nak kahwin, kita nak buat sekian-sekian apa semua. Jadi tengok di sebalik ujian ni Allah bagi hikmahnya. Jadi Syauqi kahwin, jatuh COVID. Nak tak nak terpaksa kahwin. Kahwin dekat Kelantan, dekat masjid sahaja. Tak ada majlis, tak ada apa. Baik. Jadi kami balik semula ke Kajang. Balik ke Kajang maknanya duit yang standby untuk kahwin tu tak guna. Faham. Kan? Betul. Kebetulan orang sebelah rumah nak jual rumah. Musim COVID ni. Dalam masa yang sama ni? Dalam masa yang sama. Baik. Orang sebelah nak jual rumah. Fikir. Cuba je lah. Lagipun duit kahwin dia kan tak guna. Baik. Betul tak kan? Betul. Mana yang lagi penting? Untuk buat majlis kahwin yang besar-besar lagi ke? Ataupun untuk beli rumah? Beli rumah. Jadi husband cakap beli rumah. Baik. Jadi duit tu pakai untuk beli rumah. Lepas tu Syauqi ambil loan apa semua. Loan pun dilepaskan. Beli rumah. And then kita rasa macam lepas tu tak buatlah majlis. Majlis kahwin tu memang kita just forget it lah. Faham? Sebab dah nikah dah kan. Jadi tengok lepas tu bila fikir balik, ya Allah, tengok kalau kita tak beli rumah tu, berapa banyak dah kau bazir kan? Betul. Untuk just one day punya event tu. Setuju. For nothing. Betul. At least when you buy something, you have something nampak on your benda hand. tu. Nampak benda tu kan. Property kan, asset is an asset kan. Jadi itulah hikmahnya. Lepas tu Allah nak bagi pengajaran agaknya, korang ni kaki membazir Yalah, walaupun untuk anak, tetapi bila akak fikir balik, husband fikir balik kan, memang kita maknanya tak fikir panjang tau. Yalah. Masa tu tak fikir panjang. So lepas jadi COVID, lepas ada financial down apa semua, lepas tu baru kita fikir balik. Tengok nasib baik kita membazir duit tu sekian-sekian, at least kita dapat top up sikit untuk bayar pekerja apa semua daripada duit itulah. Faham. And then beli rumah, bayar deposit apa semua.
Ada hikmahnya. Sesuatu Kenapa hikmah, Allah bagi dia ni tak berkahwin dan kita tak buat secara besar-besaran. Apa yang telah dirancang oleh kita ni yang masih hidup ni 2 tahun lepas. Aku dah siapkan file semua dah dekat office. Okay, nak buat itu, nak buat ini. Faham? Seriously sebab anak pertama kahwin. Ya, betul. Tapi satu apa pun tak jadi. Faham? Allah batalkan segala-galanya. Betul. Kita hanya merancang. Kita merancang dia tentukan. Dia tentukan. Dia dah tentukan dah apa yang korang patut buat, apa yang korang Kau tak rancang patut lah, buat. bukan nak rancang. Aku dah tentukan. Maksudnya begitu kan. Betul. Faham, Memang kuasa Allah tu kan. Speechless lah kan. Faham. Lepas tu Syauqi pun kahwin and then beli property tu, and then dia pun duduk dekat sana selepas kahwin, and then lepas 1 tahun tu COVID macam beransur pulih, and then sikit-sikit kita start balik business kita, and then back to normal, and then life pun back to normal. Anxiety haji pun dah habis, and then Totally ni totally habis. Alhamdulillah sampai hari ni rasanya tak ada apa-apa. Tapi pernah tak Kak discuss pasal benda ni Dengan Tuan Haji? Pernah tak cakap ke, tanya ke pasal anxiety ni? Maksudnya pernah tak Kak macam you sedar tak apa yang jadi pada diri you ke, contohnya lah. Contohnya ke memang tak boleh sentuh langsung? Secara jujurnya akak sendiri, akak ada satu karakter tau. Akak sendiri, saya tak suka cerita benda yang negatif. Dah lepas? Oh, negatif. Okay, faham. Sebab saya takut benda ni saya baru belajar dalam 8 tahun, 10 tahun macam tu tau. Saya tak suka benda negatif. Faham. Untuk saya bercerita. Keep on cerita atau keep on asking about the past ke ataupun benda negatif lah, apa-apa benda negatif. Tak nak cerita sebab saya takut bila kita bercerita tentang negatif, kita akan overthinking. Faham. Bila kita overthinking, macam-macam benda akan bermain dalam fikiran kita. Sebab tu masa COVID tu, bila kita ada financial drop tu, saya tak share dan saya tak bercerita dengan Haji what is our current situation on our financial company. Okay, faham. My consultant on that time was only Syauqi. I see. Syauqi, anak sulung lah kan. Anak sulung, Dia betul. je yang saya share dengan dia dan dia consult saya balik. Faham. Jadi saya tak berbincang dengan Haji sebab Haji Haji dalam keadaan yang bukan boleh berfikir kan. Jadi saya tak nak susahkan, tak kacau dia lah. Kacau dia apa semua. Tapi sampai sekarang pun kalau Akmal tanya, kalau tanya Syauqi pun dia akan cakap benda sama. Mama memang tak suka cerita tentang negatif. Sebab saya tak suka cerita, sebab saya tak nak benda tu, benda negatif tu, impact tu datang balik kepada diri saya. Faham. So always be positive. Wow, that's good. Always be positive. Yeah. Akak pernah macam contoh saja share lah ni kan, alang-alang dia positif boleh, sangat boleh, ni. Boleh. Ada baru-baru dalam kurang 1 tahun macam tu lah kan. Baik. Akak pergi kenduri kahwin. Okay. Akak pergi kenduri kahwin, ialah masa tu pakai gelang emas lah. Okay. Untuk kenduri kahwin tu lah kan. Syauqi lah, I don't like Syauqi tu Knowing Syauqi, okay. Knowing Syauqi kan, dia tu suka sangat kena pakai. Jadi pakailah sebab pergi dengan dia. Jadi bila dalam pada pakai, mungkin sebab selalunya pergi mana-mana pakai barang emas, dalam kereta juga aku akan tanggal simpan sebab memang tak nak pakai sangat tu. Lepas tu secara paksaan kan pakai. Lepas tu ada satu kali ni gelang besar, jadi mungkin akak tanggal simpan tapi akak tak ingat tinggal kat mana. Selepas 2-3 days baru akak realise nak pergi simpan beg barang emas apa semua kan, baru realise kenapa gelang ni tak ada dalam ni. Jadi macam mana pergi gelang tu? Bila last aku pakai? Tak boleh recall. Faham? Tak boleh recall langsung. Faham. Jadi I told my husband lah. Okay. My husband, I cakap, Pak, I tak tahu I simpan mana lah gelang ni. I tahu I pakai pergi kahwin, tapi I tak tahu mana I tinggal simpan. Knowing which, memang akak ni memang ada daripada zaman anak dara, memang ada masalah memakai barang emas dan suka hilangkan. Okay. Ada histeri lah. Ada histeri banyak sangat. Dan ada benda yang barang mak yang dulu mak pakai kan hilangkan sampai tak jumpa dah. Okay, histeri macam tu. Sebab akak suka tanggal-tanggal simpan sana sini. I see. Jadi bila gelang ni hilang kan, cakap dengan husband, Pak tak tahu mana simpan, I tak boleh recall. Husband cakap, cuba you fikir betul-betul kat mana you simpan. I cakap tak boleh, memang I tak boleh recall. Lepas tu my husband pun tak adalah marah sebab dia pun very jenis positif kot. Bagi dia kalau benda tu
hak you dia akan datang balik lah. Kalau benda tu rezeki you datang balik lah. Lepas tu kita just forget it. Memang kita tak fikir langsung Akak Akak pun tak ada ambil serius langsung. Tak adalah nak cari ke apa, tak adalah. Tak ada langsung. Kau hilang, okey lah, tak apalah. Lepas tu my mom lah bising. Kau gelang hilang, lepas tu kau buat biasa je nak buat macam mana dah benda hilang. Betul tak kan? Carilah sana sini. Macam tak tahu nak cari kat mana. Sebab aku sendiri tak boleh nak recall kat mana I simpan benda ni. Baik. After 1 month ke 2 months. Tiba-tiba lah kan masa tu tengah buat apa tak tahu dalam bilik. Tiba-tiba datang dalam fikiran. Cuba kau pergi tengok beg telekong semayang kau. Tiba-tiba. Akak macam cakap dalam diri sendiri lah ni. Okey, baik. Cuba kau pergi tengok dalam apa kita kan kalau travel pergi mana-mana bawa telekong, beg telekong tu kan. Pergilah dekat surau tu, tengok dalam beg telekong tu, ada dalam tu. Kau boleh tahu tak akak punya lupa tu, rupanya dalam kereta akak tanggal simpan dalam beg. Letak beg telekong. Tapi akak langsung tak boleh ingat. Tak terfikir langsung nak cari kat situ kan. Jadi benda-benda macam ni lah orang cakap, benda-benda negatif, benda-benda positif macam ni lah. Bagi akak, bagi husband akak, kalau benda tu if rezeki you, it will come back to you lah. You don't have to be macam desperate ke, depressed ke apa ke sebabkan gelang emas tu dah hilang. Faham? Betul tak kan? Betul, nak kena fikir. Tidak. Kan? Betul. Akak pun hari-hari tak duduk fikir pun mana aku simpan. Aku nak cuba recall mana aku simpan. No. Oh, tiba-tiba je waktu tu tiba-tiba je terdetik. Cuba macam ada orang cakap tu, cuba pergi tengok dekat bilik benda dalam telekong. Tak adalah orang cakap. Yelah. Tiba-tiba terdetik dalam otak tu. Jadi pergi tengok ada. Okey, Pak, dah jumpa dah. Okey, dah jumpa dah. Lepas tu bagi tahu kat Syauqi. You senang je kan, barang you hilang you langsung tak risau. Lepas tu tiba-tiba dah jumpa. You pun cakap dah jumpa. What you want me to do? Betul tak kan? Takkan mama nak meraung menangis sebabkan gelang tu hilang kan. Kalau benda tu rezeki you, it will come back to you. Wow. Jadi apa pun the moral of the story, apa pun masalah dalam hidup kita, apa pun cabaran dalam hidup kita, you always trust Allah. Okay. Kalau benda tu adalah rezeki you all, it will be yours. Kalau benda buat tu bukan rezeki, buatlah macam mana pun. Yalah, macam kita buat bisnes, betul tak kan? Kita pergi meeting untuk 10 kali pun untuk satu job. Kalau benda tu bukan rezeki you, faham? Tetap benda tu bukan milik you. Betul tak kan? Betul. Kalau apa ni, rezeki tu adalah you punya, when you tak pergi meeting pun benda tu boleh datang to you. Betul, always trust that lah. Tak payahlah nak duduk merana ke, duduk sedih ke apa ke, bulan ni rezeki aku kurang, bulan lepas rezeki aku lebih. Tak payah. Because dah tertulis dah kan, Allah kan dah tertulis rezeki kau macam mana, kehidupan kau macam mana. Betul. Janji kita always perbaiki hidup kita. Betul. Setiap hari, setiap minit, setiap saat untuk benda-benda yang baik. Betul tak kan? Betul. Tujuh. Ada tujuan hidup yang orang cakap apa, untuk tidak menyakitkan hati orang. Betul. Jangan menipu. Ini pantang larang husband akak. Husband akak punya pantang larang. Even sampai hari ni pun dia masih didik anak-anak dia. Jangan menipu walaupun benda yang kecil. Kerana bila you, sebab kalau you tipu, contohnya you dah belajar tipu satu kali. Tipu bukan untuk tipu yang besar-besar lah, maknanya kadang-kadang kan orang nak kawa, dia orang kawa cerita tipu kan. Better don't. Sebab kalau you bercakap benar, kalau 1000 orang datang tanya pun, you tetap bercakap benda tu satu je. Kalau you suka menipu, kalau 1000 orang datang tanya, kali you menipu, dah berapa lapik cerita dah kat situ. Sampai you tak ingat dah orang yang ke-50 tadi aku cakap apa Lepas tu aku nak cakap apa sekarang Cuba you kalau tak menipu, maknanya berapa sama orang tanya pun cerita dia yang tetap sama sahaja. Setuju. Betul tak kan? Wow, baik.